Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pintar IPG KDRI. Saya Nur Izzah Irdina binti Ahmad, wartawan unit komunikasi media UKOM Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Pada hari ini berlangsungnya Majlis Forum Nuzul Al-Quran, Cahaya Kebenaran Pedoman Kehidupan yang berlangsung pada 12 Mac 2025 dan bertempat di Dewan Al-Farabi. Justeru, ayuh sama-sama kita saksikan. Forum Nuzul Al-Quran, Cahaya Kebenaran, Pedoman Kehidupan yang diadakan bertujuan memantapkan dan menambahkan lagi penghayatan untuk beribadah pada bulan Ramadan yang mulia ini. Baiklah Ustaz, apakah harapan Ustaz terhadap semua siswa guru menerusi penganjuran Forum Nuzul Al-Quran ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudari Aizah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Apabila menyebut berkenaan harapan pengajuran majlis forum Nuzul Al-Quran pada pagi ini, jadi bersalah harapan daripada Ustaz sebagai pengurusi Pusat Islam Al-Muttaqin untuk menyeru mengajak semua warga IPGM KDRI untuk kita menyemarakkan budaya Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-harian. Sempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita melalui jawatan kuasa Madinah Ramadan ada mengadakan program seperti Quran Hour, yang mana program tersebut dilaksanakan pada setiap hari Ahad. Kita peruntukkan masa selama setengah jam untuk semua pelajar, tidak terkecuali setiap unit, untuk menghabiskan sekurang-kurangnya satu juzuk Al-Quran. Satu juzuk Al-Quran bagi setiap unit. Dan Quran Hour ni kita buat setiap hari Ahad, pukul 10 hingga pukul 10.30 pada tiga kali Ahad lah. Tiga kali Ahad. Dan begitu juga insya-Allah pada setiap pagi kita ada buat Quran one page, one day one page. Maknanya satu hari satu buku surat. Untuk kita baca Al-Quran. Tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk kita membiasakan seluruh warga IPGM kita ini dengan budaya Al-Quran. Sebagaimana dalam forum tadi Ustaz dah jelaskan, untuk dapatkan kemuliaan tadi itu, adalah kita sentiasa kena berdamping dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran inilah yang akan memberikan syafaat kepada kita pada hari akhirat nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu yang akan memberi syafaat kepada orang yang bacanya pada hari kiamat kelak. Jadi Ustaz rasa sekadar itu sajalah harapan daripada Ustaz. Semoga Al-Quran ini akan terus menjadi budaya kita di IPG KDRI, bukan hanya pada bulan Ramadan sahaja. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana sudi meluangkan masa. Begitulah tadi Forum Nuzul Al-Quran yang bertempat di Dewan Al-Farabi. Diharapkan segala input yang diberikan dapat kita hayati bersama. Assalamualaikum dan salam hormat.